hari ni aku nak try casting baung menggunakan umpan ni. Vite Vite ni didatangkan memang dengan kotak ni. Yang aku guna hari ni adalah 10 gram. Dia memang 5 warna. Macam ni lah kat lu beli. Okey, link aku sertakan kat bawah. Okey, jom kita tengok keberkesanan menggunakan Vite dekat sungai untuk memancing baung. Okey, sekarang kita guna warna, aku guna warna hijau ni dulu. So, aku guna warna hijau ni dulu. Okey, kita try. Ni 10 gram tau. Jom kita try. Bismillah. Ada ambil. Okey, baung yang pertama geng. Bukan nak tipu lah. Ini memang berkesan pakai Vite ni untuk baung. Okey, korang tengok ini memang baung Ni baung. Tak tipu je. Baung. Okey, warna hijau tadi dah strike seekor, so kita guna redhead. Kita try redhead pula. Yang kedua ini ada saiz mantul. Yang kedua berwarna redhead tekan link, tekan beg kuning. Nampak? Okey geng, baung yang keempat. Menggunakan redhead blade ni. Okey, baung yang keempat. Okey, jom kita send-ar. Aku tak ambil ikan-ikan ni. Baung ke-6 aku. Oh, ini besar sikit. Ini saiz ni. Ini saiz laut. Oh, ini laut. Ini okey. Ini boleh guna baung. Tadi semua kecil-kecil. Ini saiz. Ini saiz cantik. Ya, ini saiz cantik. Boleh aku. Ada orang tanya aku, baung pun CNR ke bang? Ya bang. Saya baung pun CNR bang. Nampak? Ni baung kuning bang. Saya CNR bang. Bye bye. Senang je nak mancing dia. Kejap je. Kejap je aku casting dah 6 ekor.